Okey, ni keadaannya bila kita dah buka ni kabel kita dah tanggalkan. Kita dah buka housing dia tu. So inilah dia housing kita dah tanggalkan tu. Okey. Ni bracket yang pegang dia. Ada satu nut 10 kena buka. Bukan nut 10 ni, lepas tu ambil plier grip, pusing, tarik keluar. Okey, bila tarik keluar, dia akan keluar seketul macam ni lah. Ini gigi speedo. Gigi yang menggerakkan speedometer kita. Okey. So dia dekat dalam lubang ni. Dalam lubang ni dia ada oil seal tau. Dalam lubang. Dia kena masuk, ketuk masuk kan. So bila oil seal ni bocor, okey, bila kita drive, gigi ni akan berpusing. Gigi ni pusing. Minyak tu dia akan berjalan ikut kabel speedo kita sampai ke belakang meter. Lepas tu menitik dekat kaki kita, dekat area pedal brake tu. Itulah puncanya sebab oil seal ni bocor. Lepas tu tukar oil seal tu, saiznya yang ni lah. 8414. 8414. Lepas tu dekat luar dia ni ada satu O-ring. O-ring ni susah sikit lah, kau kena bawa sampel lah bagi spare part ukur. Kalau O-ring ni bocor, kita akan dapat minyak meleleh kat luar. Kalau oil seal ni bocor, dia akan bocor ikut kabel speedo kita. Dia akan berjalan ikut kabel speedo tu sampai ke belakang meter, menitik kat kaki kita. Itu je lah. Okay, masukkan oil seal baru, tukar O-ring baru, pasang balik. Okay, insyaAllah selesai. Alright.